Bagaimana akaun emas Gap Public Gold patuh syariah? Syarat asas bagi urusan jual beli emas ialah emas dan bayaran mesti bertukar secara lani atau spot ketika majlis akad. Sebarang penangguhan akan mencetus isu riba dan tidak patuh syariah. Gold Accumulation Program ataupun GAP adalah salah satu kaedah belian emas di Public Gold. Ia adalah kaedah yang paling mudah dan murah untuk semua golongan memiliki emas. Jadi, kaedah yang digunakan ialah yang pertama, pembeli memindahkan wang ke dalam akaun GAP. Yang kedua, Public Gold akan merekodkan jumlah wang dan gram yang setimpal mengikut harga yang terkini dalam akaun pembeli, dan pada ketika inilah akad jual beli berlaku. Yang ketiga, pembeli mempunyai pilihan sama ada mengeluarkan emas ataupun membiarkan sahaja di dalam akaun yang akan dijaga oleh Public Gold tanpa sebarang upah. Untuk belian GAP, tumpuan sebenarnya membeli gram emas yang dimiliki oleh Public Gold dalam simpanannya. Ini bermakna selagi pembeli tidak mengeluarkan emas fizikal, maka secara kasarnya semua pembeli berkongsi emas yang disimpan oleh Public Gold bersama-sama. Akaun emas GAP telah pun mendapat sijil patuh syariah dari penasihat syariah yang dilantik, iaitu Eminent Advisor. Jadi tuan-puan boleh membeli emas menggunakan GAP dengan yakin dan tanpa was-was. Untuk bermula simpan emas, tuan-puan boleh rujuk pin video saya untuk daftar akaun emas GAP Public Gold secara percuma, ataupun boleh tekan link di bio. Saya akan bantu tuan-puan sebaiknya. Follow kami rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan.